Hai, Assalamualaikum. Okay, ni ada dapur Zanussi Oven lah. Customer cakap api dia jadi macam ni lah. So sebelah kiri dengan sebelah kanan. Masa ni kita kena pakai starter tembak dia lah. So kita datang tengok, tak perlu buka siapa lah. Nampak ring dia dah bengkok tu. So kita cuba gantikan dia punya ring ni. Ada 4 lah, kita ganti. So api akan okey balik. Kita demo untuk customer lah. Dengan api dia akan okey balik. So tak perlu pakai tembak lagi lah. Okey, sekian sajalah perkongsian dari saya. Jemput subscribe, like, komen dan share. Terima kasih.